KTT ASEAN kemarin masih belum terlupakan. Parlemen Malaysia merasa malu karena salah penyebutan nama pemimpin negara. Malaysia yang harusnya jadi tumpuan dunia, kini jadi lawakan warga ASEAN, terutama yang paling vokal, dari warga Singapura, Indonesia, dan Thailand. Menganggap ASEAN kali ini gak penting, malah jadi bahan lawakan. Salah satunya sindiran keras dari warga Singapura. Mereka menyindir sambil tertawa, karena MC RTM Malaysia tidak berwawasan. Tapi kalau menurut warga Malaysia, hal begini biasa, salah sikit tak apa mereka kata. Jadi terlihat mana warga yang beradab, kita harus belajar dari kesalahan kecil. Jika kesalahan kecil saja mereka anggap biasa, alhasil jadi kebiasaan. Malaysia jadi tuan rumah, sering melakukan kesalahan, karena dianggap biasa. Padahal dunia sedang menertawakannya. Mari kita simak video berikut, dan kegaduhan Parlemen Malaysia yang saling hina. My fellow Singaporeans, she called our Prime Minister Lawrence Wong Lee Hsien Loong. But that's not all. If she fuck up once, it's fine. She fucked it up 3 times. Singapore wasn't just the only victim. She introduced Thailand's Prime Minister as the former Prime Minister also. And on a separate occasion, she introduced Indonesia's current president as his former president. 3rd time's the charm, man. She's still living in the past. A genuine mistake, but 3 times. People say 3rd time's the charm. You had 1 job. Don't get stuck in the past anymore, sister. It's 2025. Stop using Internet Explorer. Time to switch to Google Chrome. Really interesting, right? And apparently the broadcaster didn't just get one ASEAN leader, and is a founding member of ASEAN, right? So I don't know what to say. So I found it funny, but I don't think it's such a joking matter. Kita semua maklum berkenaan dengan kejadian di mana siaran rasmi RTM semasa sidang kemuncak hari itu terdapat nama 3 orang pemimpin negara telah tersilap sebut. Perkara ini saya lihat ia bukan saja kesilapan teknikal. Ini adalah soal imej negara. Seperti yang saya cakap tadi, sidang kemuncak kali ini berjalan lancar, sempurna dan menaikkan nama negara kita. Jangan sebab setitis nila rosak susu sebelanga. Saya tidak berniat untuk menyalahkan mana-mana pihak, tetapi di sini kita membincangkan bagaimana kita tambah baik supaya perkara yang sebegini tidak akan berulang dalam masa akan datang. Jadi, yang berhormat pengerusi, apabila Malaysia menjadi tuan rumah kepada pemimpin serantau atau global, setiap butiran protokol itu adalah cerminan wibawa dan profesionalisme negara. Insiden yang berlaku seperti itu telah menunjukkan kelemahan dan kesiapsiagaan kecekapan protokol masih belum berada pada tahap yang sepatutnya. Jadi urusan protokol ini dia bukan sekadar cara menyambut tetamu. Ia memerlukan ketelitian, pengetahuan formal antarabangsa dan koordinasi rapi antara kementerian, agensi keselamatan, media serta sekretariat antarabangsa. Kalau bukan Kementerian Luar Negeri, saya tak dapat fikir mana kementerian yang paling layak untuk memastikan bahawa semua perkara yang saya sebut tadi berjalan lancar dan bersiap sedia. Yang berhormat pengerusi, pengalaman saya di peringkat kerajaan negeri telah memberi satu ingatan kepada saya bahawa sebenarnya ramai pegawai di peringkat kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan sebenarnya tidak pernah menerima latihan protokol antarabangsa secara formal. Kalau ada di antara mereka yang belajar sendiri ataupun melalui
try and error sahaja. Dan sekarang ini semakin banyak kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan telah menjalin hubungan dan kerjasama langsung dengan kerajaan wilayah atau kerajaan tempatan dari luar negara. Mungkin melalui Wisma Putra dan mungkin tidak melalui Wisma Putra. Dalam keadaan ini, kesilapan yang kecil boleh menjadikan atau boleh dibesarkan menjadi kesilapan yang besar yang memberikan kesan langsung kepada imej negara. Maka saya tahu sekiranya kita mahu setiap keputusan untuk menjalin hubungan dengan bandar-bandar di negara luar ataupun menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan peringkat wilayah atau peringkat negeri di luar negara mendapatkan kelulusan daripada Wisma Putra, saya lihat itu sesuatu beban birokrasi. Jadi, saya mencadangkan supaya Wisma Putra beroperasi secara sebaliknya. Dengan kita sediakan anggota-anggota pegawai-pegawai di peringkat kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan, kalau tidak mampu untuk semua, sekurang-kurangnya Majlis Bandaraya ataupun Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran, kerana dua kategori PBT ini sangat berpotensi untuk menjalin hubungan dengan wilayah luar atau bandar-bandar di luar negara. Maka adalah baik supaya Wisma Putra memberikan latihan dan khusus pada pegawai-pegawai ini, supaya mereka lebih memahami protokol antarabangsa dan pada masa yang sama boleh menyambut tetamu daripada luar dengan lebih profesional dan lebih formal. Pada masa yang sama, saya juga meminta supaya Wisma Putra membantu, terutamanya bagi PBT untuk melatih pegawai-pegawai mereka supaya ada sekurang-kurangnya satu pasukan penterjemah yang profesional, yang pakar, supaya mereka ataupun komunikasi di antara kedua-dua pihak yang bakal menjalinkan hubungan itu tidak berlakunya kesilapan komunikasi. Dulu lengat. Bagan, disilakan. Hang pendang apa? Beruk. 10 minit. Hang beruk. Dia sebut dulu. Saya kata Sebut saya dulu. tak jadi Ulangan. Dia sebut dulu ke? Ulangan. Dia sebut dulu. Ulangan. Sit down. Ulangan. Tuan Yang Dipertua. Sit down. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.